Di bypass antara Binja ke bypass ke Pulau Melaka. Bypass saya tak pasti Sering ke macam mana, macam itulah. Uh, so tu jalan utama dia, jalan utama bypass tu ya. Lepas tu kita akan masuk lorong ni, daripada lorong ni. Okey, rasanya 50 meter, 20 meter, 100 meter kot. Daripada lorong ni kita akan sampai ke gudang open structure, satu gudang open structure di mana sekarang beroperasi sebagai car wash. Tapi gudang ni untuk disewakan ya, disewakan berkeluasan 48 kaki kali 40 45 kaki kali 45. Rasanya 45 kali 45. Berapa 45 kali 45. Sorry, dari 1008 kot, 1800 kaki persegi. Okey, open structure dengan api, elektrik semua dah ada. Elektrik 3 phase, 4 phase kot rasanya. Lepas tu dengan air boring dan dengan mesin air, enjin air semua dah ada. Okey, lepas tu dia ada binaan tepi di mana ada store, ada surau dan ada asrama. Boleh tengok lampu semua dah ready. Okey, di atas tanah berkeluasan dalam 10,000 kaki persegi ke bawah. Okey, kita ada surau. Okey, dan kita ada bilik tidur, asrama untuk pekerja, dan ada tandas dan store. Okey. Binaan standard lah. Rasanya dalam 15 kaki tinggi. Okey, lantai semua konkrit, dah konkrit sampai lebih lah. So saya rasa konkrit dia dalam 60 kali 45. Keluasan dia tanah boleh ni daripada sini, dan daripada sana ada ruang lagi.